sini. Zakia here. And I'm Ustazah Syariati. Hari ni kita episod special. Kita episod ke 100. 100. Semua cakap lain. 100, 100, 100. Semua dah boleh lah. Alhamdulillah. Sampai juga 100 umur. Umur Rasa kan kita first time buat podcast, beza sangat dengan sekarang kita buat podcast. Kita macam dulu tak macam ada segan lah dekat mic ni. Sekarang kita dah macam shoot je lah. Janji boleh rekod episod, go je. Rekod je. Rekod je. Dah professional kan? Taklah, kita Dah ada tak sangat. fans. Zakia. Macam you dah biasalah. Mic ni apalah sangat. Buat tidur kadang. Buat tidur Okay, so untuk hari ni kita special sikit sebab kita akan I think this one semua orang macam menanti-nanti, Yes. menderu-deru message macam tu. So kita select some of the questions lah Okay. yang kita akan tanya dekat Ustazah. So soalan yang pertama actually Zakia tanya. Okay. Okay. Kejap Selalu macam ni tau. Bila I nak cari soalan hilang. So Sebentar kita ya. akan tanya Ustazah lah straight away. Sebelum kita pergi dekat Zakia, I ada satu personal question. Okay, go first. Saya dah share dengan you. Ni benda actually I tahulah jawapan dia. Cuma I rasa my mother is not the only one. Kalau you tanya, actually I dah tanya juga dengan orang-orang Jawa. Diorang ada this belief yang you tak boleh pindah this year, this month. Diorang panggil Muharram as Suro. S-U-R-O. Bulan Suro. S-U-R-O. So I kira my mum dah cakap lah, kalau I nak pindah, jangan pindah this month. Dia so ada it's kasi actually- you macam warning juga Dia cakap lah. So I cakap lah macam kita dah tahu kan betul ke salah. So kita dah macam siang-siang cakap lah, ada ke dalam Islam macam tak ada apa. But sometimes dengan orang tu tak boleh debate sangat apa dalam Islam ke apa kan. Aku tahu. Aku lebih tahu macam Dengar itu. cakap orang tua Ya, macam ya. tu lah. Betul, So betul. diorang believe ada macam bala ni semua. Yes. You pernah dengar ni semua? Because bila I dapat tahu daripada my mother ni, I tanya dengan kawan-kawan I yang Jawa juga, diorang say the same thing. Cuma their parents macam ada yang percaya, ada yang tak lah. Ini macam traditional beliefs of orang Jawa. I personally I tak pernah dengar lah benda ni. I pun tak pernah dengar walaupun I 1/4 Jawa. Mak you orang Jawa Oh, apa tak tahu. Tak tahu. Mungkin dia dah Islamik lah agaknya. Dia dah macam Mungkin sampai Islam sampai dah cepat Islam dekat sampai. Jadi I tak pernah dengar pasal suro ni. Tapi I baca dekat sini, suro is a superstitious belief. That kalau you keluar rumah time suro ni, that coincide dengan Muharram. Dia macam membawa, minta maaf perkataan ni, dia membawa sial. Macam bad luck. Bad luck macam Suya gitu. macam tu, and also dangerous. They believe is dangerous to pindah keluar rumah lah pada this month. Tapi of course itu is macam Tabu suro superstition, and is similar to Bali punya superstition. Oh, So okay. it's not Islamic punya belief lah. Muharram tu pada kita bulan mulia. Sacred month kan, yang banyak benda-benda barakah ada pada bulan tu. Jadi pada I, kalau kita masuk rumah baru time Muharram tu, berkat lah kan. I mean it's a good month and we are doing a lot of good things in that month. So mungkin kat rumah kita akan buat amalan-amalan lebih ke. That is a very good thing. So this suro ni I rasa is a superstitious belief yang kalau boleh kita, bukan kalau boleh lah, jangan buat lah. Okay, sekarang I ada question yang next one after Surya. So the question ni ada orang tanya, betul ke kalau rumah kita banyak masuk cicak, ada kena-mengena dengan penghuni rumah yang tak solat? That's why cicak masuk. Banyak saya cicak kat rumah I. Tapi cicak dekat rumah HDB ke It's very rumah common. macam building ni mesti akan ada lah. Yeah. So dah tak boleh relate pasal tak solat lah I rasa kalau tak solat tu bukan cicak yang suka masuk. Cicak, I know cicak suka masuk pasal selalunya ada serangga-serangga lain. Macam ada semut ke, ada flies ke, is their food. So if rumah you kotor, rumah kotor, ada serangga-serangga suka datang, ada spider ke, ada apa ke, cicak pun akan datang because that is their food.
Okay, so in order to eliminate, one of the thing is you kena bersihkan rumah, jangan ada sisa-sisa, jadi serangga tak datang, cicak pun tak datang. That's like the common sense Dengan one lah. leftover food ke apalah Okay, lagi satu is kalau orang kat dalam rumah tak solat, bukan cicak yang suka datang. Makhluk-makhluk lain pun akan suka meraihkan you tak solat. Jadi don't bother about the cicak, bother about the solat. So kalau kita tak solat, this is the time that kita start to solat lah, insyaAllah. So jangan relate sangat cicak dengan solat lah. Tapi as what we understand, lebih banyak orang solat dalam rumah tu lebih banyak barakah lah. Of course, yes. I pernah dengar juga ada satu orang, masa tu rumah I memang tengah banyak cicak. Tapi Alhamdulillah orang solat lah dalam rumah. Kalau you punya pengalaman, solat lah kan. So nenek I semua sembahyang malam lah dulu. Masya Allah. Tapi banyaklah juga cicak kat rumah. So ada orang macam advise kita untuk baca surah Baqarah. So dia cakap macam kita selalu baca surah Baqarah, cicak tak masuk. Okay. Tapi sama juga. Okay. Yeah, sometimes I think it's just Kadang-kadang older estates pun ada korek lubang sana buat BTO apa. Ni semua insect-insect semua akan merayap. tu dia. Okay, so don't overthink it lah. Yeah, don't overthink that macam ada benda ke apa ke. Just focus on solat lah kat rumah. Okay. So I ada lagi satu soalan. Soalan ni sangat special. Dan sangat dekat di hati Zakia. Oh. Balik-balik. I tahu. Bila I baca soalan ni, I macam okay. Dia cakap, Assalamualaikum sisters, a loyal listener here. Waalaikumsalam. So I always look forward to do the episode each week. Masya Allah, thank you. So dia cakap, soalan dia adalah, this is just for fun and I hope Ustazah will not take it to heart. By the way, love you Ustazah. Okay, So, love you too. Dia cakap, Ustazah Sharati, do you ever felt annoyed when giving a lesson, especially if it in your class, participant macam fangirling dengan Zakia? Fangirling dengan Zakia. Dia Actually cakap, tak ada tak. Zakia. Zakia kalau masuk je semua orang macam tengok Zakia dah masuk. Actually tak ada orang fangirling dengan I sebenarnya. I datang diam-diam I duduk belakang sebab I nak duduk kat kerusi. Lepas tu ustazah yang macam Zakia dah datang. Zakia macam gini. Sebab tu orang semua pusing. Selalu I yang kacau dia. Dia tak ada apa-apa. Lain Dia kali you humble. datang dengan ni. Tapi tak boleh lah kan. Cuma you lain kali datang dengan gelang kaki. Tak datang. So orang macam Tak, dung, tak. Lepas tu Suria pun keluar sound effect. Sudah memang suka. Tunggu je. Zakia saya sini, saya belakang Zakia. Macam tu. I tak annoyed because sebenarnya tak ada pun orang yang macam tu. I yang selalu I yang kacau dia. Dia Tak suka maaf, jangan ambil hati tak, Saya suka kacau dia. Dia suka spot I. Benda spot ni kan bukan kata kat baju agama tau. Daripada I sekolah, cikgu I semua suka spot I. So it's not just me. Memang I dah biasa kena spot. Macam nanti apa-apa, Zakia you represent, nanti apa-apa semua I kena. But you never know actually. Macam senyap-senyap. Actually ada orang macam Ada. dia cakap dengan Zakia, actually I nak sih dia punya Ambil autograph. gambar dengan dia. Actually I nak sih ambil gambar dengan dia. Actually ada satu kali dekat kelas lain, ada satu orang ni tanya I, itu Zakia ke yang salam sis? Allah. Cakap, kenapa you nak ambil gambar dengan dia? Boleh tak? Lepas tu dia pun pergi ambil gambar dengan Zakia. Ambil juga gambar dengan Zakia. So adalah Ambil je, dia simpan je ada- kat phone. Bukannya dia ada post-post orang ke minat apa. minat Zakia punya cara cakap, dia punya Kecoh. Masya Allah kelembutan. kelakar. Keayuan. Yes, keayuan yang dia claim. Aduh. So, korang dah boleh. That is not even a question. I tak annoyed, I tak No, annoyed. dia It's a dah comment. share. So I have to because I find it very Aduh. sweet lah. Sweet lah. Kelakar-kelakar benda I wonder ni. if she comes to our class. Mestilah agaknya tu. Jadi dia perasan macam Zakia tu Zakia ada pergi kelas lain peminat-peminat. tak? Zakia pasal yang mungkin. I witness dekat dalam kelas memang you selalu kacau dia. I tak tahulah kalau Zakia pergi kelas lain. Yang nak ambil gambar tu dekat kelas yang Bedok Reservoir. Oh, Tapi bukan I pergi berebut. kelas. I jumpa Dia ustazah jumpa kat bawah. Jadi orang macam Zakia ke tu? Macam Zakia gitu. dah tahap pandai. Dia tak pergi kelas. Jumpa you kat bawah. Lepak kat bawah. Tak adalah. Dia datang nak pergi recording lah. Jumpa ustazah kat bawah. Dia besarkan recording korang. Dia bukan nak pergi Allah kelas. Akbar. Astaghfirullahaladzim. Dia dalam puji I gini, dia lepak I gitu je kat bawah. Okay, next Okay. question. Zakia, come Okay, on. next question. Yang ini, okay, actually berkenaan dengan istiqamah lah. Istiqamah ni banyak kali jugalah kita discuss about this matter.
So ada orang tanya, banyak juga orang tanya pasal istiqomah ni. Dia cakap kenapa susah nak jadi baik? Istiqomah, lepas tu belakang dia kenapa susah nak kurus? You kalau nampak kita semua dalam podcast ni kurus, cengkung, dagu. Betul. 1 year ago and now mesti ada some comparison lah. I tak boleh jawab kenapa susah untuk kurus. Pasal I pun tak tahu kenapa susah untuk kurus. Mungkin kita tak istiqamah dalam menjaga kesihatan, exercise. Macam buat macam sekejap, lepas tu macam it's not working, stop. Ataupun macam recording me time, adalah orang beli teh tarik lah, beli itulah, beli ni lah. Macam makanlah. Macam syaitan. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kita pun macam tak apalah, besok lah, macam ikutkan. I deserve this. I deserve tak, kita this. Macam nak jaga atau hati orang. Atau we justify that tak apalah, kita boleh lah makan, I deserve this lah. Habis kadang-kadang kita penat macam jadi macam you stress kan. Habis you macam comfort lah. Kerja dengan nak jaga makan, macam nak tengok makanan yang boring ni. Habis you dah penat kerja, you dah juggle a lot of other things, rumah and all that. So you rasa yang deserve tu lah, I rasa. So, orang selalu deserve. Soalan dia kenapa susah nak jadi baik. I rasa kalau orang tu rasa susah nak jadi baik, mungkin environment dia tak berapa baik. I believe that if you nak jadi baik, you kena cari environment yang baik. Environment yang baik tu lah akan bantu you untuk jadi baik. Kawan baik pun akan bantu you untuk jadi baik. Kawan ni dia banyak influence in our life tau. Like it or not, we are influenced by our friends and we also influence our friends. So kalau you rasa susah nak jadi baik, try to go to good places where you will meet people who nak jadi baik juga. Betul. So it will help you. Mungkin tak senang tapi it is helpful lah that you ada support yang orang pun sama-sama nak jadi baik dengan you. Dengar-dengarlah Salam Sis. Kita selalu nasihat-nasihat, benda-benda baik. Kita cuba untuk jadi baik sama-sama lah. Atau join classes lah, join agama. Class. Tapi ada satu orang ni pernah cakap dengan ayah. Dia kata bila dia jadi tak baik, bukan jahat lah, maksudnya bila dia macam social life dia kan malam ni semua. So dia punya kawan-kawan actually lagi care, lagi tak judge, lagi tak kisah apa dia nak cerita ni semua. And kira kalau dia sakit semua, diorang selalu ada. Okay. Lepas tu bila dia start untuk jadi baik, semua benda macam sikit pun orang dah judge dia. So macam pada dia lebih baik dia jadi tak baik. Sebab dia rasa macam actually kawan-kawan dia okay je. Tapi kalau bila pada dia dengan orang-orang yang baik, dia macam nak kena macam tak boleh sikit pun salah. Sikit je salah, orang condemn dia. Tu apa dia cakap lah. So I macam terus macam okay, then maybe dia pick the wrong circle lah. Macam dia pick the circle yang terlalu baik agaknya. I rasa kalau orang tu terlalu baik, dia takkan judge. So I pun tak tahu macam nak nasihatkan dia. Bila dia dah cakap macam betul juga. Sebab I tengok bila dia sakit, dia banyak dikelilingi dengan kawan-kawan like diorang lagi care lah. Diorang lagi care dengan dia daripada yang lain-lain punya group. Kadang-kadang yang baik-baik ni diorang macam tak keluar malam. Diorang macam dah pergi busykan diri dengan banyak-banyak benda yang sunnah lah, extra solat, extra classes and all that. Jadi diorang tak ada masa untuk nak melepak. So yang another group tu is melepak and they have like nothing to do. So diorang punya sisterhood, macam diorang punya bond tu kuat lah. Macam diorang payung each other, kira kuat lah. So mungkin itu makna dia. Ataupun yang si kawan group yang macam belum istiqamah ni, bila you istiqamah, diorang pun macam alah dia ni, kau biar betul sih nak pergi makan sendang, please lah. Agaknya macam gitu. And kadang-kadang bila you cakap dengan orang yang terlalu baik, apa maksudnya terlalu baik okay, simple. Macam sometimes bila you cakap something to someone, macam you share something to someone, what you want to hear, especially bila you cakap dengan orang macam kawan you, macam you nak cerita lah something kan, you nak expect kawan you untuk macam sidekan you, ataupun you nak kawan you kasih you good advice obviously, ataupun just dengar je aku nak cerita. Tapi bila you kawan dengan orang yang terlalu baik, nanti dia macam sis, just bilang dengan Allah. Macam you faham tak? Macam I tahu but this is not what I want to hear. Like I know. So yeah, maybe the advice, I rasa itu bukan terlalu baik. Mungkin itu tak tahu nak cakap apa.
Jadi dia cakap okay you doa lah apa. Pasal dia tak tahu nak cakap apa to make the person feel better ke apa ke. Mungkin kalau dia nak sangka baik lah. But not everybody is someone who knows how to respond bila ada orang dalam kesusahan. Sama ada dia memang orang baik, Masya Allah, solihah, solat apa. Memang baik orang dia. Ataupun dia macam rockers, macam lepak. Kadang-kadang okay, for example Wacai lah sama malu lah. Relax lah. for example I terimagine dia lepak dengan Ramli Sarip rockers. Aku menulis Kejap aku nak tulis lagu. Dia baru nak cerita problem dia. Tapi tulis. Apa sebenarnya ni? Ramli Sarip. I think itu bukan masa orang tu baik ke apa. It's just how they Sorry I tak imagine. Cik Ramli Sarip kalau mendengar kita, saya minta maaf. Kan anak Ramli Sarip siapa bini dia Apa pasal rockers? I don't know, it just came in my head. Macam you cakap orang baik sangat. So I don't pada know. you macam orang-orang yang lepak-lepak ni kebanyakan mat rock Bukan lah. rock, bukan. Kan ramai jenis orang-orang. Ramai jenis orang. I just memang teringat rockers je. Okay, dimaafkan lah. Rockers pun okay je. Mesti terimagine dia cakap rockers saya tak boleh Tapi fikir orang-orang macam ni jiwa tau. Dia jiwa rabaknya. So macam I mean, okay, kalau yang macam baik-baik gitu, dia tak tahu nak cakap apa, dia cakap okay lah, maybe you doa lah, I pun doakan you. Dia tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak advice, takut salah cakap. Kalau yang macam lepak-lepak pun, sudah kau, relax lah. Tak apa lah, kita lepak sudah, don't worry lah. Maybe. Jangan kental lah. Surya, tak payah. Baca doa sudah. Macam tu. Tak kena. Tak kalau Ramli. rockers. Tak ada macam, they can also say, tak payah fikir lah ni semua kita lepak sudah. You know, just to deflect that problem that you have. So at the end of the day, kalau you rasa you ada masalah, pergi orang yang memang boleh tolong you lah. Kawan-kawan kadang tak tahu nak tolong macam mana. Kawan baik ke, kawan lepak ke, kawan yang tak baik sangat ke. Sometimes they just want to make you happy, but they don't know how to help you. Okay. Jadi dalam jalan menuju nak jadi baik, you memang kena cari jalan yang baik lah. Means kalau kawan ni you rasa tak boleh, macam oh this very judgy, then don't give up. Memang susah, but don't give up lah. Tak boleh move on. Sorry. Surya is impressed by her impression of Ramli Sarip. Tak, I just rasa macam bila saya cakap rockers, kenapa rockers? Faham tak? I don't know, maybe I'm like old and like the only. Agaknya dulu mak dia kalau cakap macam kalau jangan campur budak-budak mat rock ni semua, agaknya dia dah Mat Rock, tersemat. zaman Mat Rock. Dia dah tersemat dalam mind dia. Mat rock. I punya zaman jahat dulu-dulu is anak metro lah. I tak anak metro. So I tak tahu Mami Ruby semua. Apalah Habis dulu-dulu punya budak jahat apa? Budak bawah Mat blok Rock apa? lah, Mat Rock lah agaknya. I don't know. Apa yang you dengar Mat Rock? tak jauh beza. Asal you pergi Mat Rock Mat Rock macam tahun early 90s tau. Habis apa? Macam early Awi 90s lah. Awi, Amy semua. I dulu ingat this term bosia. Ada? You pernah dengar? What a Malaysia tau tu. Bosia apa? Kita ada orang Malaysia Malaysia. cakap. Kita ada Malaysia. Tak, orang Malaysia je cakap. Orang Singapura tak panggil bosia. Okay, I don't know where Bosia I is get all this what? from. Bosia is perempuan yang macam the definition of cerita bosia tu yang I tengok movie tu. Is perempuan yang lepak-lepak dengan mat-mat motor jantan habis itulah. macam tidur sembarang-sembarang ni semua rolling semua. Betul kan? Nah, involved in nightlife, Yeah. party, okay. Parti dengan party girls. itulah macam tidur bebas. Tidur bebas semua. So dia itu dengan Mak bosia. Dia dengan Mak Rock. Singapura tak ada orang panggil bosia tau. I global, international. Oh, okay. Okay. Mungkin dia campur orang lain-lain negeri, jadi dia pakai word dan lain sebab dia orang berhimpun dekat Syria. Ya, betul. Jadi dia macam, kau tahu tak negeri aku yang ada bosia tau. Lalu saya bosia. Habis dia macam fikir Singapura apa dia Mak macam, Rock lah macam tu. I'm going to move on from this topic. I hope we answered your question. Macam mana nak jadi baik? Joinlah kelas kita. Join kelas kita. Kita ada Surya, Zakia dan I yang insyaAllah kita tak judge you. Kita dah jauh Kita ask Ustazah kita pergi sampai Mat Rock. Okay, next Surya. Okay, lagi satu. Dia tanya Ustazah, tips untuk mendidik anak soleh dan mendengar kata ibu bapa. Ya Allah, ini Ya Allah. anak ustazah pun belum tentu jadi Ini nak soleh. kena buat kelas. Ini kita nak kena buat kelas. Macam mana nak menjaga anak dalam cara Islam. Tapi sebelum kita sebelum kita nak jaga anak kita, kita nak jaga diri kita.
Kita nak kena baikkan diri kita. Kita nak kena cakap baik-baik. Kita nak kena perangai baik. Cara makan baik. Antara husband and wife baik. Dan budak-budak tengok. Budak-budak akan ikut. Dia kalau mak dia macam kejap nak jadi Ramli Sarip, kejap nak jadi Bollywood, kejap anak akan terikut. Saya nak jadi Mami Ruby. Habis tau. Anak dia Anak sponge. confused. Dia akan ikut what they see more than what you tell them. Ya, dia akan tengok contoh Secara ringkas itu dia lah. So if you want your children to be budak-budak yang solat, makan baca doa, baik macam budi bahasa, you kena buat tu semua dulu. Jadi all they see that in front of their eyes. That's how you live. That is how they will live, insyaAllah. Then of course you kena belajar lah how to educate children. Ni Suria pandai because dia educator. Betul. Dia hafal surah Al-Kahfi, Al-Mulk. Macam mana dengan Budak-budak anak. baca everyday. Tu interesting sih untuk I selalu share dengan orang macam Suria hafal kagum. tau. Taklah, I Al-Kahfi tak kagum. adalah semua. I The first kagum 10 dengan you. budak-budak hafal. Dia pun terikut lah baca hari-hari kan. Which is quite Amazing. macam amazing tau actually. Pasal dulu waktu I kerja dekat satu organisation ni in preschool punya line masa tu I punya macam first job gitu lah. So I macam kesima dengan budak-budak during assembly. Diorang hafal Yasin. So it's not sampai ayat habis lah dia sampai 40 plus lah half. So bayangkan assembly diorang hafal Yasin, baca budak-budak kecil. So daripada sana I tengok actually budak-budak ni you baca everyday je. Diorang hafal. Yes. Anything is repeated, they will absorb. And they will remember. Betul. Yeah. I dulu ada satu problem yang sama lah macam anak kita tak nak dengar cakap ni semua So bila memang stress lah, especially the lady tadi tanya kita tu dia anak dia 4 years old. So dia cakap macam I dulu anak I sampai orang suruh tukar nama. Macam dia kata nama tu heavy. Berat. Because Saidina Umar kan macam Orang garang personality semua. Yeah. So bila you nak letak nama anak you Umar pun maybe heavy, anak you not ready dia cakap. So I macam fikir takkanlah anak I not ready to have that name, that is a good name kan. So I asked and ustaz, so the ustaz cakap kalau Tuhan yang sama yang pegang hati Saidina Umar boleh tukar Saidina Umar jadi masuk Islam ni semua, apalah sangat Tuhan yang sama apa hold anak kita punya heart. So daripada sana macam so macam sampai bila pun anak kita akan still test kita. So 4 years old tu masih terlalu Dia siang. punya brain belum develop pun. 4 year old tu the brain is not yet develop. I think sampai teenage pun actually their brain is still developing. So 4 year old anak tak nak dengar cakap is normal. I think it shows that your child is normal and dia tengah testing your boundaries, dia tengah talking. These are all good developments that you kena belajar navigate lah. Cara cakap dengan budak macam mana. Jangan tengking-tengking, jangan marah, jangan sepak, don't do things that you tak nak anak you buat. Jadi you yang kena continue to tunjuk akhlak yang baik, engage dengan dia dengan cara baik. And insyaAllah macam Suria kata, go back to Allah and minta Allah guide you so that you can guide your child. And another thing, because I kerja dengan budak-budak kan, so I selalu nampak budak yang buat I appreciate anak I because anak I dulu ada this issue sampai teacher cakap go and check anak kau macam mana tau. Sebab memang I macam serious lah, siapa buat macam itu. Pernah satu kali teacher tengah jalan, dia letak kaki kat depan tau. Masa tu dia baru 4 years old. Macam nak jatuh. Is it supposed to be funny? To him lah. So I macam siapa buat? Kita tak pernah buat macam tu dekat dia pun kat You rumah. ada buat dekat your Tak husband? ada. Kita tak buat macam tu. Tak ada masa you. Dia kalau jatuh satu hal leceh punya cerita. So I pun tak Gigi buat lah patah. macam tu. Lepas tu Tak buat gitu je. Lepas tu I macam cakap teacher tak ada orang buat macam tu kat rumah. Dia memang playful. So until I jumpa satu budak ni dekat sekolah I yang ada satu budak Cerita pasal gigi patah. Buat apa? I tak boleh lupa nanti. tak boleh lupa. Nanti kita cerita pasal gigi patah ni lah. Nantilah next episode. So apa jadi budak ni dia macam lambat gila nak respon. Okay. Dia macam you tanya kan, where's your bag? Dia macam tu tau. So I macam kesian. Kalau anak I macam tu, you tu tak I suruh dia pakai baju. Dah P1 lah cakap, okay you put on your jubah. Jubah punya button kat belakang. Lepas
So dia macam comfortable duduk. Faham tak? Macam you tak ada that awareness that baju you terbaling. Dah macam cerita suami I sembahyang pakai jubah Sebab perempuan. Tak ada. Is it because ada budak tak biasa pakai baju sendiri, dia selalu orang yang pakaikan. Ya. So dia orang tak pandai nak pakai. Betul. So I macam terfikir, okey lah anak I macam gitu-gitu. Maksudnya anak masing-masing ada Masing-masing, kekurangan dan yes. kelebihan masing-masing. Betul, Macam betul. pada I the most important thing, dia kena independent. Dia belajar ke belakang pun, dia adab macam mana pun kita boleh ubah. Tapi kalau dia tak independent, Susah Susah. nak lentur. Nanti Yes. kalau dia pergi macam army ke atau dia in workforce kan, dia macam ada problem tau. Nanti macam tak boleh kena sikit. Habis macam semua macam tak reti. Semua benda tak tahu. Macam itu susah sih nak hidup. Betul. so kesian lah. But then I see now dah fourth year dengan budak tu, so far dah okay, dah nampak. Cuma kesian because daily things dia nak buat pun semua macam struggle for him. Dia nak ambil Ataupun sudu. dia ada helper tak? Dia ada helper. Memang dia ada helper. Macam Budak-budak memang yang ada helper ni actually ada masalah tak independent. Betul? ya. Betul. Ini I pun boleh nampak benda ni. Is teruk. Ya. Is it because helper banyak buatkan? Ya. Pasal nak cepat. Because helper nak cepat and helper buatkan. Tapi kalau budak ni merau-rau minta what to eat, habis you suruh dia pergi dapur, mesti mak dia akan marah sih. Asal kamu suruh anak saya yang buat? Kamu saya bayar buat apa? Jadi si mak dah macam tunjukkan yang dia ni macam hamba. Jadi si anak pun ingat Buat dia ni sama. macam sama. Jadi kalau bila dorang dah besar, you macam suruh dorang, you macam campakkan dorang macam jadi tak reti a lot of things. Ya. Macam anak I punya pattern is macam gitu juga. So bila I nampak benda ni, of course bila I ada kat rumah, I try my best to suruh dia buat sendiri. Tapi kadang-kadang pun kita dah penat. Habis diorang macam bibi buatkan je lah. Jadi Cepat macam you sikit macam lah. settlekan semua benda, semua orang aman kan. Tapi bila time kecil, nasib baik I pernah ada tak ada helper for 8 months. So that is when anak I secondary school. So that time is the time yang dia belajar macam mana nak buat benda sendiri lah. So Sekarang macam dah okay lah. Better. dia tak ada helper tu 8 months saja. Lepas tu bukan dia yang tak tahan, I yang tak tahan. So I yang ambil helper baru lagi. So bila I dah ambil helper tu, dia dah balik kepada pattern. Tapi bila helper tak ada, tahu pula. Dia dah tahu buat lah. I macam rasa yang dia enjoy Manja. the service of the helper. So macam kalau Sunday helper off, tahu je nak jemur toilet. Tahu je nak buat macam breakfast sendiri, goreng telur, masak Dah Maggi, besar. semua tahu. Bila helper ada, straw pun minta helper kat dapur. Macam, Bi ambilkan sudu, Bi saya nak air, Bi saya nak ais, Bi ambilkan manja. beg kat dalam bilik, all this. And he is 17. Okay. Ya, dia masih suruh bibi lagi. Lepas tu I pun cakap dengan bibi, yang kamu pergi buat semua kenapa? Suruh dia buat sendiri. Dah cepat dah Takut buat, nak- dah buat dah. Dah ketawa-ketawa dah buat. Okay. Dia Yelah, dia nak ni cepat. pattern dia. Ya. Maybe nak cepat Tapi lah. untuk lelaki, pada I macam okay lagi lah. Sebab nanti dia kahwin ada wife Habis wife dia jadi helper? Wife yeah, jadi helper? I tahu benda tu tak boleh. Cuma at least macam dia cakap kalau let's say bibi tak ada, dia tahu buat sendiri. Cuma kalau perempuan macam tu, mak mertua you, unless you pun nanti akan kena ada helper lah. Yalah. Maybe continue lah like that. Tapi kalau you asyik ingat yang you akan ada helper forever, ada satu masa macam kalau you travel you tak ada helper, kat betul. situ you akan jadi joker. Because you tak tahu buat benda. Example you duduk Airbnb. Example you pergi Australia. Australia is tak ada malam you makan tau. You Yeah. kena beli, tapau atau you have to cook your own meals. So bila you ada helper, you tak nak bawa helper you pergi Australia, mahal apa tiket. So helper tertinggal. Unless you kaya lah, you flykan helper sekali. So kalau helper tak ada, habis mak dia pula yang macam tak reti apa-apa. Habis Mak dia macam mana, marah. macam mana? I macam Mak fikiran rock. sih. Macam you tak tahu handle budak. Because when you travel, you dah ibarat You have to jaga handle anak you yourself. apa. Yes. So Betul. kat situ Lagi you dah tengah travel terkial-kial. tau lagi susah tau actually. Budak nangis dalam flight pun macam tak tahu nak handle ke apa-apa. All this tau dah start. Yes, betul. Faham? Okay, melalut lagi jauh. Apa tadi soalan dia pasal Jawapan 4 year dia old. macam mana nak didik anak yang 4 years old ni. Yang nak didik dia tu kita kena ikut dia punya age lah. Tak boleh didik 4 tahun macam kita expect dia dah mature, dia dah faham bahasa, dia belum faham. So there are a lot of things that you still have to show, you kena tolong, kena buatkan, kena ajak, kena main dengan dia, you have to make it fun. So you have to explore ways that suits your child. I tak boleh blanketkan semua budak sama. Yeah. Ada budak advance, ada budak manja. So
tengok anak you macam mana, and you kena adjust accordingly lah, according to your child's tahap lah, insyaAllah. Actually 4 years old is quite early lah untuk Kecil you nak lagi. cakap macam dia tak dengar kata ni semua, because dia baru nak belajar macam nak tunjuk emosi. Betul, actually. yes. Jadi dia tengah nak belajar, oh macam ini marah, macam Betul. ini tak nak dengar, macam ini. Jadi dia tengah try kat you juga. So you kena figure out lah how to tackle your own kids lah pada Yeah, and actually anak tu dia suit dengan kita punya cara. Maksudnya macam Allah kasih anak tu ikut kita boleh tahan sampai mana. Macam I bila jadi teacher, I rasa certain budak macam tadi I cakap macam you kasih instruction 5 minutes after that baru dia answer. I tak ada kesabaran. Kesabaran I sangat tipis. Yes, dia senyap, dia duduk kat dalam kelas duduk. Macam tak lari-lari apa ni semua. So dia menyenangkan you on a daily routine punya benda. Tapi bila you tanya dia soalan 5 minutes later baru dia nak respond, sebab dia macam tengah baru nak digest apa you cakap ni semua kan. So I macam actually aku tak ada this kesabaran dengan this kind of budak. So instead of aku suruh dia buat benda tu, aku yang buat sebab aku dah tak ada kesabaran. Jadi I rasa benda tu boleh buat, kalau let's say you macam tengok budak-budak lain, then you will start to appreciate apa anak you, cara anak you lah. Your child is meant for you and you are meant for your child. Dan sekian, itulah sesi soal jawab kita pada episod ini. Hantar soalan lagi, okay? Yes. Actually ada lagi satu last quick one okay. Quick one So actually orang ni dia type panjang-panjang cerita dia, I dah baca tapi cuma I summarisekan lah. So basically dia cakap how will our tahajud be answered? Is it through a dream or ataupun is through solat istihara? So I rasa is through istihara lah, not tahajud lah kan untuk answer ni semua. Then dia cakap pasal dia punya spouse cheated on her years ago. Then dorang dah cerai, then dorang reconcile balik. So recently bila dia dah reconcile tu, dia macam ada this syawal, ada syak suami dia lagi lah, dia macam ada tu apa orang cakap macam dia So, macam trauma lah. trauma atau dia macam Triggered. ada tu worry lah macam yang macam maybe dia akan bounce balik pergi kat dekat ada affair lagi ke whatsoever lah, I assume. So every time bila dia tahajud, dia minta yang terbaik untuk rumah tangga. Then ada satu masa ni dia dah tahajud, dah istihara semua, satu malam ni dia mimpi macam ada orang, ada macam figure macam putih, tak nampak apa, dia just nampak macam benda putih, macam ghost but in a human form, tapi macam tak ada rupa lah I rasa. Dia dalam mimpi tu, dia tu macam kasih dia satu macam alamat yang husband dia left with 4 days before he is taken away. So dia macam dia macam, aku ni sembayang nak dapatkan rumah tangga yang baik ke, atau apa petunjuk yang nak tunjukkan yang dia macam taken away? Is it tanda-tanda suami nak pergi ke apa? So she is a bit confused lah. Macam pada dia minta benda terbaik, tapi dah macam jadi countdown, dia pun jadi takut. Itu je lah cerita dia. So ini benda pun susah nak jawab macam. Actually tahajud tu bukan minta jawapan apa-apa. Tahajud tu is the time where you solat malam, lepas you dah tidur, macam you tidur sekarang lepas isyak ke apa, you dah tidur, then you wake up maybe at 3 am, 4 am. That is the timing of tahajud lah. Macam the last 1/3 of the night, that is the time for tahajud. Golden, yes. So time tu lah you kalau nak minta apa-apa, you nak minta ampun, you nak minta sejahtera rumah tangga, you nak mohon anything, that is the time. And for me, selagi you ada daya upaya and selagi you masih belum resolve issue, selagi tu lah you mohon, you minta, you tahajud, you bangun untuk tunjuk kesungguhan pada Allah, that you need Allah to help you with all these things, all these macam hati tak sedap, suami you takut suami selingkuh and all this, to either Allah show you the truth or tenangkan hati you, either one, because either one is not right. Mungkin hati you yang tak tenang, suami you dah okay, ataupun suami you ada do something and your heart is telling you macam ada firasat isteri yang you tak tenang. So tahajud is the best time actually untuk you mintakan Allah tunjukkan jalan yang betul and show the truth as true lah. Yang macam saya selalu doa time class kan, that doa yang kita minta Allah tunjukkan kita kebenaran as benar, yang kita nampak tu benar
as benar. Yang Betul. hardcore tu. Yes, betul. And then kalau benda tu buruk, biarlah kita nampak dia as buruk. Jangan kita macam deceived by macam mungkin kata-kata manis ke, janji-janji palsu ke, kita macam terpedaya and delusion lah that actually the marriage is not working, but because we are holding on to something, walaupun hati kita tak sedap, kita nak juga, then we are cheating our own feelings. So kalau you nak tahajud, of course do it as much as you can. Kalau you nak solat istikhara pun boleh juga, tapi selalunya istikhara is when you are deciding on something. You not sure you nak decide on something, tapi in your situation I rasa you minta petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahajud, insya-Allah. Okay. So I think for the Tanya Ustazah punya segment ni, more or less kita dah answer quite a bit. Some are repeated questions lah. So di lain kesempatan kalau kita ada masa, we can do a part 2. Then hopefully we can get more like macam unique questions sikit lah. Jadi orang lain pun boleh manfaat pada answer yang Ustazah kalau jawab in future lah. Yes, so maybe we can have like macam a team maybe next time. So what are the questions that you rasa macam what are the themes yang you rasa macam suit to ask question lah. For example, maybe next time we can also bring another asatizah ke together with you so that we can discuss. Yes. Okay, InsyaAllah. so thank you for this episode yang ke-100. Wow. Thank you everybody. Thank you for your support, and we are still kira waiting and open for all the HBB, siapa any businesses yang you rasa macam suit kalau you letak dekat depan kita ke, pakai tudung ke, pakai baju ke, pakai jewelry ke, to promote your business. Jewelry. Pakai macam jewelry. Macam you nak pakai apa cincin ke kan. So dia cakap kena gitu lah. Zakia kena datang dengan tadi apa? Apa kaki? Gelang kaki. Gelang kaki. Okay. So Sebenarnya anything tak else? kasih gelang kaki ni semua kena ban. Bagus. Yes, please come and send in your request untuk feature your products to Salam Sis and our sisters out there. I think Salam Sis and sisters are very supportive of home-based businesses. Kita pun selalu kalau nak order-order, kita akan cari home-based business. So if you feel like you got it, you got the product, send it. Okay, contact us and we open the slot for you lah. Yes, InsyaAllah. Thank you everyone. Thank you. And we end today's episode with Salam Sis.